wakil bagi pihak Sultan Brunei. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Okey, untuk sistem pentadbiran kat Sabah, kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Iman, kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan apa? Kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan apa? Sistem penguasaan tanah. Betul, sistem penguasaan tanah. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar, iaitu pangeran yang memiliki wilayah tersebut. Golongan datu inilah yang sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah, dan sistem ini dikenali sebagai sistem datu. Kuasa golongan datu pula bergantung pada milikan bilangan hamba, pengikut dan kemampuan menghantar mufti secara tetap kepada Sultan. Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Namun begitu, pemerintahan diwakilkan oleh datu. Sistem ketua bebas di Sabah. Sistem ini pada abad 17 hingga 18, sistem pentadbiran ketua bebas dijalankan di kawasan kuasa Sultan Brunei dan Sulu agak lemah dan tidak berkesan. Sistem ini bergantung kepada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan kepewiraan seorang tokoh yang mencabar kewibawaan sultan di kawasannya. Mereka tergolong atau mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Mereka mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Antara ketua bebas yang dikenali ialah Sharif Osman yang berkuasa di daerah Magudu antara tahun 1830 hingga 1840, dan Datuk Keruding yang berkuasa di daerah Tunku pada akhir abad ke-19. Mereka berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Alif, siapa ketua bebas? Siapa ketua bebas? Sharif Osman. Sharif Osman. Kalau kat daerah Tunku pula? Kat daerah Tunku siapa ketua dia? Datuk Keruding. Betul. Yang seterusnya adalah perluasan kuasa dinasti Brooke kat Sabah. Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Kawasan Sarawak merupakan kawasan ekonomi yang penting. Yang kedua, Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota ke kawasan ini sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Siapa pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi? Siapa? Pangeran Indra Mahkota. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran. Kawasan ini sangat strategik
kegiatan perdagangan sungai dan kawasan pedalaman. Pada tahun 1820, kalangan masyarakat Melayu mensyukuri lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Kita ada 4 tokoh, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin II, iaitu Sultan Brunei. Yang kedua, Pangeran Raja Muda Hashim. Yang ketiga, James Brooke. Yang keempat, Datuk Patinggi Ali. James Brooke mendapat kuasa pemerintahan. Dia menggunakan 4 strategi. Ada 4 strategi. Strategi pertama, rundingan. Yang kedua, urutan. Yang ketiga, perjanjian. Yang keempat adalah ketenteraan. Hikmat, apa 4 strategi James Brooke? Apa 4 strategi James Brooke? Empat strategi James Brooke untuk kuasai pemerintahan. Empat strategi. Mai, apa 4 strategi James Brooke dalam usaha mencapai kuasa pemerintahan? Rundingan lagi? Lagi? Betul. Okey. So, saya habis kat situ. Kita akan buat. Ya, betul. Okey. Saya nak ada berapa orang hari ni? Seorang masuk situ, seorang masuk situ. Ha? Apa? Oh, sana 1-0. Yang 3 kat belakang. Saya nak masuk situ. Ha? Masuk dengan Akmal dengan Alif. Pergi. Bergerak sekarang, bergerak sekarang. Sekarang bergerak. Aira dengan Dania dekat taran, lantaran.
Dua. Okey. Baik, Mai. Masuk ke kedai. Baik, dengar. Dengar arahan saya. Awak dah dapat soalan, tulis soalan tu tampal dulu soalan tu dekat kertas majong. Lepas tu awak tulis jawapan dia. Ha? Dekat bawah dia. Memang ke? Tak payah besar sangat. Yang penting boleh nampak. Okey, boleh mula sekarang. Saya bagi masa sampai pukul dengar tak? Saya bagi masa sampai pukul 11.30. Siap dan cepat. Menang dapat apa? Menang dapat apa? Buat dalam keadaan senyap. Boleh ke? Sekurang-kurangnya ambil 3 isi penting. Kalau dapat soalan tu dia punya poin banyak, ambil sekurang-kurangnya 3 isi. Okey, cikgu. Faiz, Mamen. Nana gap. Tulis dalam marker, okey, yang boleh nampak. Siapa yang tak ada marker boleh ambil kat depan ni. Seletik. Gam dekat sana. Tak gam. Ha? Boleh ambil gam? Apa? Marker. Sana je lah.